Baru-baru ni, bekas Gabenor Bank Negara Tan Sri Muhammad Ibrahim kata gaji sebenar rakyat Malaysia dah susut hampir 3 kali ganda dalam tempoh 40 tahun. Kalau ikut kadar inflasi 5% tahun, gaji graduan universiti sekarang sepatutnya setara antara RM7,000 hingga ke RM8,000 sebulan. Tapi realitinya gaji permulaan graduan sekarang cuma RM2,000 hingga ke RM3,000 saja. Ini bukan isu kecil, ia disebabkan oleh kebergantungan kepada pekerja asing, kerjaan gaji rendah dan sistem pendidikan yang tak selari dengan keperluan pasaran. Ramai graduan terpaksa kerja dengan gaji rendah dan kuasa membeli mereka pun dah turun mendadak. Jika tak ada reformasi besar-besaran, risiko generasi depan kena kerja buruh berkemahiran rendah semakin tinggi. Bukan setakat gaji, tapi masa depan ekonomi negara pun terjejas. Mungkin dah tiba masanya kita tuntut perubahan sebenar. Bukan setakat naik gaji minimum, tapi rombak struktur ekonomi dan pendidikan.